Ramai orang yang pakai lip serum tapi cara dia masih salah. Kadang bila kita dah pakai juga lip serum tapi bibir masih lagi rasa kering. Masih lagi rasa kering. Kita rasa tebal, rasa macam bila pakai tu dia tak tahan lama. Kadang bukan masalah produk sebenarnya. Dia sebenarnya masalah pada teknik pemakaian tu sebenarnya. Waktu paling berkesan lah kalau you guys nak pakai lip serum sebenarnya kan. You guys perlu pakai contohnya waktu pagi. Waktu pagi, time you guys nak oleh makeup tu, you guys pakai dulu nipis-nipis lip serum Dinas ni. Pakai nipis-nipis sebelum makeup. Dan juga waktu malam. Sebelum tidur, waktu malam tu selepas mandi siap-siap, pakailah lip serum Dinas ni. And then bolehlah tidur. Tu cara yang betul untuk you guys nak rawat bibir. Soal penjagaan bibir kita ni bukan bergantung pada banyak produk yang you guys pakai. Sebenarnya cukup hanya satu produk tapi guna secara konsisten. Faham tak? Secara konsisten. Cuba korang tengok cara pemakaian korang sebelum ni. Betul atau tidak? Semoga bermanfaat. You guys kalau nak bibir sihat, pakailah Dinas.